Alhamdulillah, tim 3 telah pun sampai ke Rumah Amal Raudatul Jannah. Ansakom terdiri daripada 3 kereta. InsyaAllah kita akan menjayakan misi CSR dengan sebaik yang mungkin. Tanggungjawab daripada Ansakir dan Ansakom. Olah Olympic tempatnya aman, tempat tuan menyemai. Terima kasih kami ucapkan kerana sudi menerima kami. Kalau tuan pergi ke Pagoh, berikan saya sedikit jamu. Sedangkan RARJ berdiri teguh, membela asnaf tak pernah jemu. Teruskan program ataupun acara pada pagi ini dengan aktiviti. Sesi kita pada pagi ini telah sampai ke hujungnya. Jadi saya Muhammad Ahmad Khalid selaku daripada wakil Ansakom Group ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Rumah Amal Raudatul Jannah. InsyaAllah kita doakan semoga ada lagi program-program susulan yang akan ada insyaAllah. Terima kasih kerana sudi berkongsi rezeki dengan kami. Terima kasih kerana sudi berkongsi kasih dan sayang dengan anak-anak kami. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Amal Raudatul Jannah. Jadi alhamdulillah kita dah selesai dah untuk memberikan sumbangan di Rumah Amal Raudatul Jannah. Jadi di sini seperti anda lihat, ini merupakan taman yang diorang buat sendiri. Nampak ada untuk sayur, ada kat situ ada tempat kata menternak ikan keli. Cantiklah diorang buat ni. Bagus untuk anak-anak dekat Rumah Amal Raudatul Jannah. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Saya harap kita dapat lagi berhubung dengan RARJ dalam program yang seterusnya, insya-Allah. So tadi kita dah habis buat CSR untuk 3 kumpulan. So hari ni kita akan makan dekat Koboroy, shout out Puan dengan bos belanja. Terima kasih Puan dengan bos, dengan management semua. So apa lagi, kita makan. Semoga Ansarian semua berhatilah dengan program hari ini dan dapatlah ambil pengajaran daripada setiap aktiviti, insya-Allah.